Ini adalah Vivo X300 Ultra. Tapi aku bukan nak cerita pasal phone ni. Aku nak cerita pasal adik dia. Ini dia Vivo X300 FE. Bila kita bandingkan dengan abang-abang dia yang lain macam Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra, apa yang paling obvious adalah design dia. Sebab bila kita tengok, design dia tu memang dah lain. And honestly speaking, aku tak prefer design macam ni. Bagi aku, dia kurang cantik dan lari daripada identiti. Tapi kalau korang rasa macam, bagi aku cantik je, tak ada masalah. Tapi, still bagi aku, dia kurang menarik. Korang tahu apa yang menarik? Kamera dia. Vivo X300 FE ni ada Zeiss camera system yang terdiri daripada 50MP kamera utama, 50MP kamera telefoto, 8MP untuk ultrawide dan juga 50MP untuk swafoto. So dekat sini yang kurang power adalah dia punya ultrawide lah, in theory. Lepas tu Vivo ada bagi lagi ni Zeiss Telephoto Extender Gen 2 yang mana model kali ni Vivo kata dia lagi ringan dan boleh shoot gambar telefoto focal length 200mm yang lagi sharp dan juga jelas. So dengan extender ni korang boleh guna untuk tangkap gambar, rakam video dan juga stage mode. Selain daripada semua tu, apa yang aku boleh share dekat korang adalah Vivo X300 FE ni ada skrin yang compact, LTPO AMOLED 1.5K resolution, 5000 nits peak brightness dan juga support HDR10+. So far, itu je yang aku boleh share dekat korang berkenaan dengan phone ni. Yang lain tu, masih lagi embargo. Sorry Habis, bila phone ni launch? Yang itu, meh sini, dapat sikit. 14 Mei nanti. Bukan 16 Mei tau. Itu Hari Guru.